Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Tuan Pengerusi Majlis, barisan hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru serta rakan-rakan yang saya hormati. Tajuk pidato saya pada hari ini ialah penghayatan 3 prinsip rukun negara membentuk rakyat berintegriti. Hadirin yang dihormati, rukun negara merupakan asas perpaduan rakyat Malaysia. Sebagai generasi muda, kita perlu menghayati setiap prinsip negara agar terus aman dan makmur. Pada hari ini, saya akan menguraikan 3 prinsip rukun negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, serta keluhuran perlembagaan. Prinsip pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Prinsip ini mengajar kita supaya menghormati agama dan mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan. Apabila seseorang mempunyai pegangan agama yang kukuh, dia akan bersikap jujur, bertanggungjawab dan saling menghormati antara satu sama lain. Oleh itu, keamanan dan keharmonian masyarakat dapat dipelihara. Seterusnya ialah prinsip kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu mencintai tanah air dan menghormati institusi yang di-Pertuan Agong serta raja-raja Melayu. Kesetiaan ini boleh ditunjukkan dengan mematuhi undang-undang, menghormati jalur gemilang, menyanyikan lagu negaraku dengan penuh semangat serta menjaga nama baik negara. Sikap patriotik inilah yang menjadi benteng perpaduan negara. Seterusnya, prinsip ketiga, keluhuran perlembagaan. Perlembagaan persekutuan ialah undang-undang tertinggi di negara yang menjamin hak dan kebebasan rakyat. Semua pihak mesti menghormati dan mematuhi perlembagaan agar keadilan dapat ditegakkan. Dengan menghormati perlembagaan, keamanan negara akan terus terpelihara dan setiap rakyat dapat hidup dalam suasana yang harmoni. Hadirin sekalian, kesimpulannya, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, serta keluhuran perlembagaan merupakan prinsip yang perlu diamalkan dalam kehidupan seharian. Jika setiap rakyat menghayati, Malaysia akan terus menjadi sebuah negara yang bersatu padu, aman dan disegani di persada dunia. Marilah kita bersama-sama menjadikan rukun negara sebagai panduan hidup demi masa depan lebih cemerlang. Sekian, terima kasih.